Okey, abang nak tunjukkan hampa rupa ikan talang. Okay, yang ni beli dekat Pasar Keramat. Okey, tengok ni berapa nampak sekilo nampak tak? Tak nampak sangat tak? Berapa sekilo? RM40 sekilo untuk isi dia. Dekat Pasar Keramat dia jual asing-asing. Yang ni isi sahaja. Okey, nampak dah tebal ni, isi sahaja. RM40 sekilo. Lepas tu dia ada lagi satu batch dia jual tulang kepala. Ni macam ni kita potong-potong. Yang ni murah sikit. Yang ni berapa kilo? Nampak tak? Ni 20 RM20 sekilo. Okey, ni half price daripada yang isi RM40 sekilo. Ni RM20 sekilo. So abang campur lah. Ni tulang bau best campur dengan isi juga. Isi tebal-tebal ni isi dah. Kalau nak murah lagi boleh beli daripada Tanjung Dawai. Kalau siapa yang rajin pergi lah. Tapi dalam Shopee pun ada jual. Boleh order je. Tapi harga lebih kurang je. So yang ni abang suka pergi beli sendiri kat Keramat sebab boleh pilih sendiri. Kalau dalam Shopee tu sat-sat mai ikan tu, ya Allah, selim nak mampus macam tak cukup makan. Yang ni tak tahu dah tu dia gemuk-gemuk. Okay, puas makan. Ikan talang dia ada bintik-bintik macam ni bentuk dia. Bukan ikan kurau tau. Ikan kurau kalau abang tak suka buat ikan kurau. Sebab kalau masak ikan kurau dia akan isi dia akan hancur. Lepas tu lagi masa nak cedok tinggal tulang ya, tak best. Macam kat kenduri kan, orang buat kat kenduri masak lemak, guna ikan kurau, masak dengan nanas tu tak ada apa pun, hancur habis. Ikan talang tak ikan talang it will hold its flesh macam ni. Berulah. Okey. Okey bye. Okey, apa kita nak buat? Kita nak rendam ikan talang ni. Okey, ikan talang ni dia masin dia digaramkan. So macam ni besar, kita boleh lah nak potong setengah ke, suku pun boleh. Yang pentingnya daripada pengalaman abang lah buat gulai ni dah berapa tahun lah, dekat 30 tahun kot dah buat gulai ni. Dia memang kena rendam 2 jam exactly. Okay, 2 jam exactly. Kalau kita rendam kurang daripada 2 jam, ikan tu akan masin, berdengung. Kalau kita rendam lebih daripada 2 jam, ikan itu akan tawar hebiang. Okay, orang Kedah tawar hebiang. Tawar. So from experience, I know that I have to soak for 2 hours. Okay, 2 hours ngam. Okay, kalau rajin lepas 1 jam buang air tu, yang pertama tu ganti dengan air baru. Tapi tak mesti. Kalau malas biar je rendam layan sama tu tak apa. So for 2 hours, lepas 2 jam toskan ikan tu. Kalau katalah belum ready nak masuk dalam kuali lagi, tak apa, tapis saja, buang air tu. Lepas tu tinggallah ikan ni dalam bekas ni. Tapi yang penting air perendaman kena buang lah lepas 2 jam. Jangan lebih daripada 2 jam. Masa buang air rendaman tu bolehlah nak bilas apa semua. Cuma jangan rendam. Kena after 2 hours no more soaking. Okay? Okay, kita akan rendam ikan talang ni selama 2 jam. Okay? Ikan talang masin kita rendam 2 jam untuk keluarkan garam dia. Bukan semua, tapi some. Sebab kalau tidak dia masin berdengung. Okey, untuk rempah kita pakai rempah cap O. O ni nama asal founder syarikat ni, nama Cikgu Olah nama dia dekat Kedah. Tapi sekarang dia dah pencen, dia dah jual dah bisnes ni kat syarikat lain. So tapi dia pun maintain brand ni sebab ada brand strength name kan. So ni rempah ni tengok betul-betul serbuk, kari udang, ketam dan ikan kering. Jadi bukan cap O je ada babas pun ada dan ala gapas pun ada. So boleh je pakai, tapi make sure kari udang, ketam dan ikan kering. Okey, jangan salah rempah. Kalau salah rempah rasa tak sedap. Okey, ni rempah dia lah. So rempah ni sama ada boleh beli setengah kedai di KL ada jual, ataupun kalau tak ada boleh beli kat Shopee pun ada. Okey. Okey, yang ni untuk hari ni nak buat ikan kering 2 kilo. So yang ni 250 gram punya rempah untuk cukup untuk ikan talang sebanyak 2 kilo. Okey, kita masukkan dia dalam mangkuk besar ni. Sekejap lagi kita nak campur dengan ayam. Okey, 250 gram. Okey, banyak mana ayam? Agak-agak je. Okey, actually setengah orang dia buat paste, tapi abang tak mau buat paste. Abang bagi dia memang betul-betul sayang. Dia masih banyak ayam macam ni. Sebab kalau buat paste aku takut cepat hangus. So macam ni nampak tak? So kita
cair lah. Cair betul-betul, cair betul-betul macam ni. So nanti masa tumis tu this ambil masa untuk air ni untuk terluap. So cukup masa untuk kompos ni masak. Okey. Ni abang duk tengah potong bawang merah untuk tumis. Just nak tunjuk kat hampa lah, abang tak beli bawang merah kupas lagi. Memang beli yang dah siap kupas. Okey, untuk mengurangkan kerja dalam dapur. So ni potong-potong je. Kalau ada hak potong, aku beli hak potong. Tapi tak ada. So yang ni abang beli yang dah kupas. Sebab abang suka ikut Nigella tu tak, tukang masak UK tu, hak Nigella tu. Nigella kata if you can take the stress out of the kitchen, just do so. Okay? Take the stress out of the kitchen. Tak payah nak susah nak kupas. Okay? Lihat kupas. Okey kawan-kawan, ini bahan-bahan untuk ditumis ya. Okey, abang buat kari ikan kering ni cara abang sebenarnya. So kalau Kedah sepatutnya orang kata rebuih naik, maknanya tak tumis pun rempah tu, masak terus dengan air saja dalam periuk sampailah rempah tu masak. Dekat ujung nanti baru tumis darat. Tapi abang tak, abang tumis rempah ni macam buat kari biasa. Lepas tu nanti ke ujung sekali tumis lagi sekali, tumis darat. So because I like the taste, abang suka rasa dia macam tu. Okay, untuk bahan-bahan tumis ni biasalah bawang merah, bawang putih, dan ni daun kari yang telah dilurut daripada buang dia punya batang tu lah. Okay. Dan ni adalah halba campuran. Okay, halba campur. Okay. Actually yang halba tu yang biji kuning-kuning tu. Biji kuning ni adalah halba. Yang kuning ni. Tapi dia telah campur dengan jintan manis, jintan putih dan biji sawi. Okay. Halba campuran ni dalam ni nak buat 2 kilo ikan mungkin dalam 4 sudu besar lah. Okay, 4 sudu besar ni bawang banyak. Okay. Yang ni akan membagikan wangi kari ni. Okay. Untuk tumis ni abang pakai minyak kelapa. Okay. Kelapa sawit pun tak apa, tak ada masalah. Tapi abang suka minyak kelapa. So bila dah berasap macam ni, baru kita tumis. Yang first kita nak masuk ialah halba campur dulu. Okay. Ini halba campuran dalam lebih kurang 4 sudu besar lah. Okay. Minyak panas tu dia terus masak wangi. Lepas tu kita masukkanlah bawang merah, bawang putih dengan daun kari. Daun kari ni akan meletup kan. So be careful, masuk je sikit. Sambil kacau lah, setiap 10 minit kacau lah supaya tak melekat kat periuk. So nampak tak, kita tambah ayam, bagi dia cayak macam ni. Okay. Lepas tu kecilkan api biar dalam setengah jam macam tu, bagi dia slowly pecah minyak. Okay. Sambil kacau lah, setiap 10 minit kacau lah supaya tak melekat kat periuk. Okey kawan-kawan sekalian, gulai ikan talang ni kalau Kedah dia sama ada bubuh nenah atau dia bubuh terung ataupun dua-dua sekali. In this case abang suka dua-dua. So abang bubuh nenah dan abang bubuh terung. So abang ni penyegat, orang Kedah tu penyegat, malah. So tak suka nak kupas nenah. Ni nak beli nenah yang dah siap kupas dah. Okey, potong saja. So untuk 2 kilo ikan talang, nenah kita pakai dalam 3 biji pun boleh, 4 biji pun boleh. So ni sebiji lah ni, half-half ni, sebiji. So abang beli 3 paket lah, 3 biji. Dan cari kalau boleh nenah yang masak manis sikit.
Sebab kadang-kadang ada nanas yang belum masak betul-betul, dia masam. Kalau nanas masam, sat lagi bila buat gulai akan rasa masam lawan masin. Jadi tak sedap. So kita kena ada nanas manis ni supaya ada masin, ada manis-manis sikit. So, baru best gulai tu. Okay? Okay kawan-kawan, abang nak bagi tips sikit Bila potong nanas untuk nak buat kari, dia kena tebal-tebal sikit macam ni. Ni macam tebal satu jari jugalah. Okay, jangan nipis. Jangan potong nipis macam ni. Dulu ada member dia pernah potong nipis macam ni. Ni untuk buat acak timun. Acak timun boleh lah nipis macam ni. Kalau nipis macam ni, bila masuk dalam kari akan hancur. Kena tebal-tebal sikit macam ni. Dan nanas ni sebab special. Ni nanas dol ni, dia punya pempulur ni, atau orang Kedah kata pulur dia tak keras. Dia boleh makan sekali, tak payah buang. Tapi kalau nanas yang biasa tu, yang washi tu, pempulur dia kena buang sebab dia keras. Yang ni tak. Kawan-kawan, kita tengok ni, lepas 20 minit ni kita kata pecah minyak tu dah naik ke atas. Okey. Maknanya rempah tu dah masak. Kalau dalam Mak Saleh kita boleh je sebut when the oil breaks the surface. Janganlah kata when the oil break. Pecah minyak. The oil breaks the surface lah. So kacau. Ni dah wangi dah. Bila lah dia nak create handphone ataupun TV yang boleh bau. Apa yang ada bau. Boleh bau nanti bau sedap. Kalau lagi nanti kita harap next generation phone punya rekod boleh bau. Okey, bila rempah dah masak, kita masukkan nanas. Sebab nanas ambil masa agak lama untuk masak. Masukkan dia dulu. Okay, bila dah masuk nanas ni, kita kena bubuh ayam sikit lah untuk bagi dia empuk. So bubuh dalam 2 kilo. Sorry, nanas ni dalam 1,5 kilo itu. So ayam kena dalam 1 jam lah jugalah masuk. Dia nak api kecil, biar dia renes slow-slow sampai dia empuk. Lepas tu baru kita buangkan kering. Bubuh ayam tambah ayam. Bagi sayap apa? Ni ambil masa dalam 20 minit 20 minit hingga setengah jam nak empuk. Okey, cuba hampa tengok ni Ni dah masuk ayam, tengok ni. Memang cayak ceroy. Sebab ni tak masuk santan lagi dan tak masuk ikan lagi. Bila dah masuk santan dan masuk ikan talang, kolagen dalam ikan talang tu akan keluar dan dia akan memekatkan kari ni. So ni memang cayak untuk nak apa, bagi empuk nanas ni sekejap lagi. So hampa jangan risau, sekejap lagi bila dah masuk balik santan dan dah masuk ikan talang, dia akan pekat sempurna. Okay, selepas 20 minit masa ni nanas dah mula nak empuk. So kita dah boleh masukkan santan. Okay. Jadi santan ni ikut rasa. Banyak kan kejut nanti. Okay, untuk telur abang tak mau banyak, tak yang walaupun 2 kilo kan. Sebab abang telur nanas tapi kalau hampa suka telur pun lah kita tambah. So telur ni abang boleh lipat dalam 16 kental tersebut. Okay, lepas santan ni dah masak dalam 15 minit itu, kita masukkan sekarang ikan talang. Ini ikan talang yang telah dibilas dan rendam selama 2 jam
fikir nak masukkan lagi satu kotak santan, kotak kecil. Tadi kita masuk kotak sederhana, nak masuk kotak kecil satu. So kita buat satu kotak kecil. Bila dah masuk ikan talang, kita kuatkan balik api ni. Bagi dia sampai mendidih. Bila dia mendidih je, kecil balik api. Lepas tu kita akan tutup. Kita akan biar dia merenih selama lebih kurang 15 hingga 20 minit. Okay? So nak bagi ikan talang tu masak betul-betul. Selalu orang yang masak, dia orang ingat, oh ikan talang dah masak dah, tak payah lama sangat. Sebenarnya ikan talang tu, ya isi dia masak cepat, tapi dalam dia, tulang dia tu lambat masak. So kalau kita tak masak betul-betul, kita tengok sikit, kita buh 5-10 minit, oh cukup dah. Kari ni atau gulai ni akan basi esok. Cepat basi lah, dia cepat basi sebab kuman duk ada lagi kat tulang tu, tak masak. So kita kena rebus dia ataupun bawa dia ke menggelegak. Lepas tu renihkan dengan api kecil selama 15 hingga 20 minit. Okey, ikan talang dah menggelegak selama merenih lah, bukan menggelegak, merenih selama 20 minit. Now kita boleh masukkan terung sekejap je lah, 10 minit saja. Jangan lebih, jadi lembik sangat. Okey kawan-kawan, kita sekarang nak tumis darat. Okey, tumis darat bermakna kita tumis asing kat sini. Lepas tu kita curahkan ke atas kari ni. Okey. Itu apa maksudnya tumis darat. Okey, sekarang macam tumis mula-mula tadi juga, ada bawang, ada bawang putih, daun kari, bawang kedah dengan cara poleng. Lepas tu sedikit cili kering. Cili kering sebenarnya functionnya I think untuk bagi nampak colour je, dia tak bagi pedas pun. And then ni halwa campur tadi lah. Bila minyak dah panas, mula-mula sekali masukkan halwa campur. Okey, lepas tu bolehlah masuk semua bahan-bahan ni sekaligus. Hati-hati sebab daun kari akan meletup ya. So hati-hati. Okey, bawang dah layu, tak payah sampai jadi brown sangat lah. Macam ni pun dah okey, dia dah wangi. So okey, kita boleh angkat dan curahkan ke atas kari.